Assalamualaikum. Hari ini 22 September 2025. Alhamdulillah, masalah banjir di Kampung Bernawar telah pun selesai. Dan hari itu kita telah melaporkan perkara yang mengejutkan bahawa air naik sehingga paras dada. Dan Alhamdulillah hari ini tibalah masanya. Semuanya telah surut seperti mana yang biasalah. Jadi kerja-kerja untuk pembersihan sedang dilakukan lah. Antara perkara-perkara lah. Jadi orang kampung lah, antaranya di Kampung Bernawar yang sudilah untuk membersihkan kesemuanya sekali. Jadi orang-orang jemaah hanya duduk atas je, minum, makan. Okey. Tapi ada masalah sedikit lah. Bila mana telah selesai daripada banjir, maka adalah selut-selut yang tinggal di sini. Selut-selut di kawasan ni, selut yang tinggal ni agak tinggi lah. Boleh mencapai 1 ke 2 kaki lah. Dia punya tahap, dia punya lumpur lah. Jadi Alhamdulillah, sama-sama lah kita doakan agar kampung ni dapat kesejahteraan.